sistem dia punya ni. Okey, butiran teknikal proses pembelajaran Okey. So pembelajaran pelajar pembelajaran secara langsung maksudnya bersemuka lah. Ia merangkumi 80% daripada pembelajaran yang dijalankan secara langsung bersama dengan 20% yang aktiviti interaktif melalui sistem tersebut lah. Contohnya interaktif langsung dengan sokongan digital. Okey, yang kedua aplikasi praktikal dapat sekitaran pembelajaran sebenar dalam kelas lah macam ni. So dia ada dua, interaktif dan juga secara bersemuka lah. Okey, ni contoh Okey, yang tadi warna biru ni dia untuk kita belajar secara interaktif dan menyertai kumpulan pendidikan secara yang bersesuaian lah. Ni contoh dia punya ni. Okey, pembelajaran melengkap aktiviti-aktiviti yang di dalam sistem sebelum pengajaran secara langsung. Okey, untuk interaktif dia punya ni, dan interaktif dalam pembelajaran secara langsung dengan pelajar, yakni secara face to face dengan pelajar. Okey, lepas itu penyelesaian tugasan dan aktiviti pasca lesson untuk ni yang mana yang ni dia orang ada ujian lah, test lah untuk you all tahu tahap you all punya pembelajaran you all. Menjalani aktiviti penyelesaian tahap selepas penyelesaian dan menerima sijil lah. Ni untuk di akhir pembelajaran nanti you all akan dapat sijil yang dicap mohon oleh pihak universiti itu sendiri. Okey.